Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada pagi ini kita cuba melihat subtopik tentang 6.1 iaitu tentang pembiasan cahaya. Okey, jadi untuk cahaya ni adalah satu topik yang ramai orang yang kurang jelas tentang uh, subtopiknya. Jadi subtopiknya hari ini kita akan cover 6.1 iaitu tentang pembiasan cahaya. Jadi kita cuba tengok apakah yang dimasukkan sebagai pembiasan cahaya, dan kita cuba tengok lagi untuk indeks biasan N, dan juga kita cuba mengkonsepsi hukum Snell. Jadi cikgu harap 3 standard pembelajaran ini awak boleh kuasai. Okey. Jadi bahasa mudahnya kalau awak tengok kat sini ialah tentang pembiasan cahaya. Apa itu pembiasan cahaya? Sebenarnya pembiasan cahaya ini akibat perubahan arah perambatan gelombang. Maksudnya sepatutnya cahaya ini dia merambat. Merambat istilah dalam fizik, dia bergerak tapi kita tak sebut bergerak, kita sebut merambat. Jadi dia merambat dari dalam garis lurus. Tetapi apabila dia melalui medium yang berbeza ataupun ketempatan optik yang berbeza, menyebabkan sinar ataupun arah perambatan gelombang itu dibengkokkan. Jadi istilah pembengkokan itu ataupun dipanggil sebagai perubahan arah itu dinamakan sebagai pembiasan. Jadi kalau awak tengok cahaya satu ni satu pen, kalau lurus sekiranya arah perambatan gelombang itu cahaya, kita spesifik kita cahaya bergerak lurus, maka tiada berlaku pembiasan. Sekiranya dia masuk ke medium optik yang berbeza, berlaku perubahan arah perambatan gelombang, cahaya itu arah perambatan gelombang itu dibengkokkan, maksudnya kat situ berlaku pembiasan. Okey, awak nampak dia punya konsep. Jadi dalam fizik, ketempatan optik dia berbeza dengan ketempatan objek yang biasa awak dengar tu. Dia berbeza. Jadi jangan sama. Jadi kita akan banyak istilah ketempatan optik. Jadi cahaya ni ketempatan medium lebih merujuk kepada ketempatan optik. Okey. Jadi mengapa berlaku arah perambatan gelombang itu? Sebab bila dia masuk ke arah perambatan medium yang berbeza, laju cahaya itu berubah. Jadi menyebabkan berlaku pembiasan. Okey, kita tengok kat sini. Ini macam analogi. Okey, analogi kalau awak tengok kat sini, ini lebuh raya selepas pembiasan. Maksudnya awak bayar tol. Okey, awak bayar tol selepas tu masuk lebuh raya. Jadi kalau yang tidak sesak tu maksudnya dia kurang tumpat. Tumpat tu maksudnya kita merujuk kepada bilangan molekul dalam objek itu. Jadi bila kurang tumpat, objek ni dia akan cahaya itu bila dia lalu ketempatan optik yang kurang tumpat, dia bergerak pada kelajuan yang tinggi. Okey, nanti kita akan tengok lebih detail. Sekiranya cahaya itu dia lalu ketempatan optik yang tinggi, contoh ini ketempatan optik yang tinggi, cahaya itu, laju cahaya itu menyebabkan bergerak pada kelajuan yang rendah. Okey, awak tengok kat sini. Okey, dalam kes ini kita ada dua jenis ketempatan optik. Satu ketempatan optik udara dengan kaca. Okey. Udara dengan kaca, ketempatan optik yang paling tinggi. Kaca. Okey, kaca adalah ketempatan optik yang paling tinggi berbanding dengan udara. Okey, itu asas. Cikgu harap awak tahu itu adalah asas. Yang pertama, awak mesti tahu ketempatan optik yang mana yang paling tinggi. Jadi kalau cikgu sebut rho, RHO ni, rho rho ni, jadi awak kena tahu ini adalah ketempatan optik tinggi dan ini adalah udara, ketempatan optik rendah, kaca ketempatan optik tinggi. Okey. Sekarang ni cahaya ini dia bergerak daripada ketempatan optik yang rendah. Ni gelombang cahaya. Okey. Jadi agak-agak ni, adakah cahaya itu mengalami pembiasan? Okey, nak tahu dia mengalami pembiasan ataupun tidak, awak kena
pertama mesti mengenal pasti sempadan antara udara dan kaca. Jadi ini adalah sempadan. Buat sempadan dia. Udara dengan kaca. Okey, ini sempadan dia. Kemudian di mana titik pertemuannya? Ini adalah titik pertemuan cahaya dengan sempadan. Betul? Okey. Betul tak ni? Betul. Okey, kemudian betul, ambil pembaris. Ni buat sama-sama. Bawa tak pembaris kat rumah tu? Bawa itu. Bawa pembaris. Titik pertemuan sempadan dengan cahaya tu awak buat garis normal. Buat garis normal. Walaupun soalan ni dia bagi. Okey. Okey. Bila cahaya dengan garis normal itu selari. Awak nampak kan dia selari kan? Dua-dua tegak tu macam tu. Maka cahaya ini akan bergerak lurus. Jadi dalam kes ini cahaya itu bergerak lurus macam ni. Ketika ini tidak berlaku pembiasan ataupun tidak berlaku pembengkokan. Berlaku tak bengkok cahaya tu? Arah perambatan gelombang tu? Tak bengkok kan? Dia pergi straight kan? Jadi kat sini tidak berlaku pembiasan. Okey, boleh faham kes pertama. Kita tengok kes kedua. Kes kedua ni, cahaya ni sama juga, dia merambat daripada udara ke kaca. Okey, jadi udara ketumpatan rendah, kaca ketumpatan tinggi pun sama. Dalam kes ini, okey, ini cahaya. Ini cahaya. Okey, ini cahaya buat anak panah. Okey, dalam fizik cahaya itu mesti ada arah. Jadi arah tu diwakili oleh anak panah. Okey, agak-agak kalau dia pergi straight macam ni. Okey, nombor 1 cikgu bagi lukis ya. Kalau dia pergi straight, kita ambil pembaris. Okey, kalau dia pergi straight macam ni, yang ni tidak berlaku pembiasan. Sebab apa? Cahaya tu dia bergerak lurus. Okey. Okey. Ini nombor 1. Cikgu nak bagi pilihan. Okey, yang kedua, awak kena tahu mana garis normal. Mana garis normal dia? Garis normal ni yang putus-putus tu, garis normal. Kalau cahaya itu mendekati garis normal, ini dipanggil sebagai mendekati garis normal. Sebab ni garis normal, cahaya tu dia mendekat dengan garis normal, dia mendekati garis normal. Kalau dia macam ni nombor 2. Okey, nombor 3, kalau macam ni, ini dipanggil sebagai apa? Menjauhi garis normal. Sekarang ni agak-agak lah. Kalau dia pergi daripada ketumpatan optik rendah kepada ketumpatan optik tinggi, agak-agak dia mendekati ke atau menjauhi? Ya, bagus. Nombor 2, iaitu dia mendekati garis normal. Jadi awak boleh padam lah. Itu asal yang awak kena tahu. Okey, padam. Okey, betul. Dia adalah, istilahnya adalah dia mendekati garis normal. Okey, kita tengok kes yang nombor 3. Sekarang ini, kes nombor 3 ini ialah cahaya itu dia merambat daripada kaca. Okey, dia merambat daripada kaca, maksudnya kat sini ketumpatan tinggi ke ketumpatan optik yang rendah. Daripada atas tu kaca lah. Jadi agak-agak macam mana arah perambatan gelombang? Adakah dia pergi straight macam ni, nombor 1, ataupun nombor 2 mendekati garis normal, ataupun nombor 3 menjauhi garis normal? Nombor 3 itu. Ya, nombor 3, iaitu dia menjauhi garis normal. Ingat, kalau dia daripada ketumpatan optik tinggi ke ketumpatan optik rendah, dia akan menjauhi garis normal. Jadi 1 dan 2 ni awak boleh padam. Itu kena hafal ya. Konsep yang kena hafal, padam. Yang salah tu kita padam. Okey. Jadi sama juga, kalau cahaya ini dia belakang cikgu tu,
Kalau sana. Okey, kalau cahaya tu dia selari dengan garis normal, walaupun dia pergi kaca ke udara, dia akan pergi lurus. Okey, jadi ambil pembaris, dia akan pergi lurus macam ni. Okey, dia akan pergi lurus macam ni. Okey, ambil pembaris sini, belakang cikgu tu ada pembaris kan, macam tu. Okey, dia akan pergi lurus macam tu. Tegak. Pergi lurus. Dalam kes ini agak-agak berlaku tak pembiasan? Tak berlaku cikgu. Ya, betul. Sebab apa? Dia pergi garis lurus. Dia dalam keadaan lurus. Tak berlaku. Dia maksudnya cahaya tak bengkok kan. Kalau bengkok baru berlaku pembiasan. Jadi kalau cahaya tu pergi lurus, maka tidak berlakulah pembiasan. Okey, kita tengok tentang indeks biasan N. Okey, N. Untuk indeks biasan ini ada 4 formula. Jadi N ini adalah simbol untuk indeks biasan. Dan nilainya N mesti lebih besar ataupun sama dengan 1. Dan dia tidak ada unit. Tiada unit. Itu awak tahu. Jadi kalau awak buat kiraan, awak dapat 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, maksudnya kiraan awak itu salah. Dia paling kecil adalah 1 ketika di udara. Dia mesti sama 1 ataupun lebih besar daripada 1 dan dia tidak ada unit. Jadi untuk indeks biasan ini, dia ada 4 formula. Cikgu, macam mana kita nak tahu formula apa yang kita guna? Nanti cikgu akan terangkan. Dia bergantung kepada soalan. Jadi formula yang pertama adalah melibatkan sin I per dengan sin R, iaitu hukum Snell. Iaitu I ini adalah sudut tuju, R itu adalah sudut pembiasan. Okey, di mana I ini mestilah diambil, okey, nanti cikgu ajar awak, I itu mestilah diambil dalam kalau udara. Walaupun dia sudut tuju, tetapi I ini mesti diambil dalam udara. Nanti kita kalau ada soalan kita akan tengok. Okey, ni formula pertama untuk mencari indeks biasan. Formula kedua ialah dengan sekiranya dia bagi kelajuan cahaya dalam vacuum. Jadi kelajuan cahaya dalam vacuum nilainya adalah tetap, iaitu 3/10⁸ meter per saat. Okey, jadi walaupun soalan tu tak bagi, awak tahu kalau cahaya itu lalu dalam keadaan vacuum. Apa maksud vacuum? Maksudnya tidak ada molekul-molekul udara. Cahaya tu lalu kawasan dalam keadaan vacuum, tidak ada udara, nilainya adalah 3/10⁸ meter per saat. Okey, tak dinyatakan dalam soalan apa, awak dah tahu itu nilai dia. Kemudian yang ini V ini adalah laju cahaya dalam medium. Okey, medium tu maksudnya kaca, plastik, itulah dia panggil sebagai medium. Maksudnya cahaya tu lalu satu benda ataupun dia panggil sebagai medium. Kaca, plastik, apa lagi, air sirap, air sungai, air laut, itu adalah dia panggil sebagai medium. Okey, satu lagi, formula yang kedua dah selesai. Formula yang ketiga adalah sekiranya dia melibatkan dalam nyata dan dalam ketara. Okey, dalam nyata dan dalam ketara ni, kalau awak tengok kat sini, ini satu mark, dalam yang kalau contohlah kat sini duit shilling, yang ini dipanggil sebagai dalam nyata. Awak nampak kat sini, ini dalam nyata. Okey, kalau awak tengok mata awak ke atas, ini dipanggil sebagai dalam ketara. Awak nampak image tu kat sini. Sebenarnya objek dekat sini, tapi awak nampak image tu kat sini. So yang ini dipanggil sebagai tinggi ni daripada permukaan, ya. Dia mesti daripada permukaan. Ini dipanggil sebagai dalam ketara. Nanti cikgu tengok. Okey, formula yang ketiga. Okey, formula yang keempat, sekiranya dia bagi sudut genting. Cikgu dah buat demo kan. Sudut genting tu adalah sudut tuju apabila sudut biasanya adalah 90 darjah. Okey, di formula keempat itu 1 per sin C. Okey, kita tengok kat soalan soalan ni. Okey,
Dalam soalan macam ni agak-agak awak Okey, dia bagi udara cahaya ini dia merambat daripada udara ke kaca. Jadi nak pakai formula nombor berapa agak-agak lah awak? Formula nombor 1 cikgu. Ya, betul. Formula nombor 1. Okey, iaitu N sama dengan sin I per dengan sin R. Okey, I ini dia sudut 7. Okey, dia sudut 7. Kemudian dia mesti berada di udara. Okey, itu nombor 1. Jadi ini adalah I 45. Okey, ingat I dia mesti bersentuh dengan garis normal. Mana garis normal? Yang merah yang cikgu buat garisan putus-putus warna merah ni, ini adalah I. Jadi ini adalah I. Dia mesti bersentuh dengan garis normal. Okey. Ingat dia mesti bersentuh dengan garis normal tu. Itu adalah I dia. Okey. Kemudian R dia yang mana? R ni yang warna hijau ni. So ini adalah R. Okey. Jadi N sama dengan sin 45 bahagi dengan sin 30. Okey, buat dulu. Nanti cikgu panggil seorang, cuba cari jawapan. Cikgu, jawapan dia 1.41. 1.41. Betul. Betul dapat tak yang lain? 1.41. Dapat. Okey, bagus. Dapat. Okey. 1.41. Okey. Bagus. Okey. Kita tengok kes yang kedua. Kes kedua ini nak formula nombor berapa ni? Kita nak pakai formula nombor berapa? Sebab dia bagi kelajuan cahaya. Nombor 2 ke cikgu? Okey, nombor 2. Nombor 1 dia tak bagi sudut 7, sudut pembiasan. Tak boleh guna nombor 1. Okey, kita guna nombor 2. Sebab itu cuy cakap dalam kes ini dia bukan bagi 4 formula. Daripada kuantiti fizik tu, kita tengok ada formula yang dia bagi tu. Jadi nombor 2, iaitu formulanya adalah N sama dengan C per dengan V. Okey, N sama dengan C per dengan V. Okey, C tu awak dah tahu dah, dia adalah kelajuan cahaya. Jadi nilainya memang 3 darab 10 kuasa 8. Kalau awak tak percaya, kenapa dia tak ada unit? Ya, awak tengok dia meter per saat, betul tak? Meter per saat. Okey, V tadi yang mana? V tu yang 2 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Jadi 2 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Jadi dapat berapa? 1.3 bagi 2 1.5 ke? 1.5. Nampak? Jadi meter per saat dengan meter per saat tu awak potong. Sebab itu dia tak ada unit. Dia ada jawab belakang cikgu tu. Jadi 1.5. Okey, jelas tak ni? Jelas cikgu, jelas. Okey, jelas ke? Bagus. Okey. Okey, kita tengok kes yang macam ni. Okey, ni maksudnya kat sini, ini melibatkan dalam nyata dan dalam ketara. Maksudnya kat sini, okey, cikgu ini ada satu mark. Ada satu mark ni. Maksudnya kalau cikgu letak duit shilling, objek tu dekat sini. Yang ini maksudnya ini dia mesti daripada permukaan air. Jadi kalau permukaan air kat sini, jadi ini adalah panggil sebagai dalam nyata. Dalam nyata iaitu D besar. Jadi ini dalam besar. Tapi kalau mata awak cikgu tengok kat sini, cikgu nampak duit shilling tu kat atas kat sini. Kalau cikgu tengok kat sini kan nampak. Cikgu dia kat atas. Jadi kat sini ini dipanggil sebagai dalam ketara. Yang ni. Okey. Jadi formulanya adalah N. Okey, D besar ni dalam nyata bahagi dengan dalam ketara D kecil. Jadi dalam nyata kat sini yang mana? Yang 7 cm tu. Ini adalah D. D tu adalah 7 cm. Jadi 7 cm. Okey, dalam ketara D kecil 5 cm per dengan 5 cm. Jadi awak akan dapat berapa?
1.4 tu. Ya, bagus. 1.4. Ingat dia tidak ada unit sebab cm bila awak potong dia cancel each other. Jadi tak perlu tukar unit SI pun tak apa. Sebab itu dia tidak ada unit. Okey. Kita tengok yang kes ni. Kes ni ialah, kalau awak perhatikan dia ialah dia melibatkan. Okey, kita tengok kat sini dulu. Okey, tengok kat sini. Sini sudut tujuhnya berapa? 45 je ke? Ya, 45. Jadi I dia adalah 45. Jadi I dia adalah 45. Okey, sebab ini adalah I dia. Okey. Okey, sudut biasanya berapa? Mana sudut biasa dia? Agak-agak mana sudut biasanya? Jadi ini adalah sudut biasanya, betul tak? Sebab sudut tujuh dengan sudut biasa dia mesti ambil daripada garis normal. Jadi ini sudut biasanya. Jadi sudut biasanya berapa? 90 darjah. Okey, apabila sudut biasanya 90 darjah, okey, sudut tujuh ni yang 45 tu kita panggil sebagai sudut genting. Jadi 45 tu yang sudut tujuh tu itu kita namakan sebagai sudut genting. Jadi sudut genting ialah sudut tujuh 45 tu apabila sudut biasanya 90 darjah. Boleh faham tak tu maksud sudut genting tu? Boleh ke, faham? Okey. Jadi formulanya apa? Formulanya adalah formula yang nombor apa? Formula yang nombor 4 ni. N sama dengan 1 per sin C. Okey, jadi tulis formula kat sini. Okey. N 1 per sin C. Jadi 1 sin C tadi berapa? Ini simbolnya C tu sudut genting. Jadi sin 45 darjah. Belakang cikgu tu 45 darjah tu. Okey, cuba buat. Berapa nilai N dia? 0.02 tu. 0.02. Ada lagi? 1 per sin 1.41 je. 1.41. Okey, 1.41. Ya. Kalau awak kena 1 per sin, awak kena buat calculator tu awak kena hati-hati sikit tekan hati-hati sikit untuk dapatkan jawapan di atas tu. Atas kepala cikgu. Betul atas kepala cikgu Betul atas kepala. Jadi 1.41. Jadi atas kepala cikgu. Betul. Jangan lupa tekan sign. Tekan sign tu. Cikgu, Ya. tanya cikgu. Ya. Maksudnya untuk mendapatkan jawapan bagi soalan macam ni, 1 per sudut genting baru kita letak sin. Maksudnya kalau awak nak buat tu awak kena letak kurungan. Maksudnya satu kalkulator tu 1 per atau 1 bahagi itu awak letak kurungan sin 45 baru tutup bit kurungan. Dapat tak 1.41? Boleh? Boleh dapat tak? Boleh ke? Dapat tak? 1.41. Okey, 1.41 tu. Okey. Kita ada 52 orang je hari ni Betul ke Wan? Kontributor tu 52 saja yang ada. Kalau 4H ada berapa? 28 tu. 28. 4I? 28 juga. Okey, tak apalah. Nanti cikgu upload dalam YouTube lah. Okey. Don't forget to subscribe my channel Okey, dah lama subscribe tu. Okey, kita tengok latihan.
Rajah menunjukkan lintasan alur cahaya. Tak apalah cikgu baca, cikgu nak baca Aina Liana. Baca Aina Liana latihan ni. Ada ke Aina Liana ni? Aina tidur tu. Aina tidur. On je. Agak dah. Tak cikgu. Bagus. Cuba baca. On mic. Mic tak function cikgu. Okey, tak apa. Azrinas ada? Okey, tak apa. Azrinas. Ada cikgu. Okey, baca. Rajah menunjukkan lintasan alur cahaya bergerak dari udara ke kaca. Diberi laju cahaya dalam kaca ialah 2.0 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey. Kira indeks biasan kaca. B. Sudut biasan dalam kaca. C. Sudut genting kaca. Okey, dalam kes ini awak kena keluarkan dulu semua maklumat, semua maklumat supaya kita tahu kita nak guna ada 4 formula yang cikgu cakap tadi tu. Ada 4 formula. Jadi kita pun tak tahu formula mana satu. Jadi kalau kita nak guna, kita kena keluarkan dulu semua maklumat baru kita boleh jawab. Jadi kalau awak tengok kat sini, dia beri laju cahaya dalam kaca. Ni maksudnya kaca ni kita merujuk kepada medium lah. Okey, awak tahu kalau dalam vacuum nilainya memang 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Itu walaupun dia tak bagi dalam soalan, kita dah tahu dah. Kalau kaca tu lah medium. Jadi dia sebenarnya simbolnya kat sini adalah dipanggil sebagai V. Jadi V adalah 2.0 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey, kelajuan cahaya dalam vacuum simbolnya C, iaitu 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Jadi awak dah tahu dah. Confirm ini guna formula nombor. Kita ada C dan V. Jadi untuk A ni kita guna formula nombor berapa agak-agak? Ya, kita guna formula nombor berapa tadi tu? Nombor 2 nombor 2. Iaitu kita ada C dan V. Jadi nombor satu tu kita abaikan dulu sebab kita tak tahu I dengan R. Kita tahu nombor 2. Jadi kita guna formula nombor 2. Sebab itulah fizik. Awak kena keluarkan dulu semua info-info fizik tu, maklumat-maklumat fizik, kuantiti-kuantiti fizik. Jadi N sama dengan C per dengan V. Okey, jadi C berapa? C adalah 3 darab 10 kuasa 8. V adalah 2 darab 10 kuasa 8. Jadi kalau awak letak unit kat sini, meter per saat dengan meter per saat, dia akan potong. Kan? Jadi awak akan dapat berapa nilai kat sini? 3 bagi 2 akan dapat Damia. Berapa Damia? Nilai N untuk A. Mana Damia Zuhaira ni? Fahim ada Fahim? Jap, cikgu tengah kira. Okey. Ada. Okey, jadi jawapannya adalah 1.5. Okey, jadi 1.5. Okey, untuk A. Okey, dapat Jadi untuk B ini, okey dapat bagus. Okey. Jadi untuk B ini, okey cikgu padam lah. Jadi A cikgu padam. Okey, kita tengok yang B pula. Okey, awak dapat. Jadi nilainya kat sini adalah N-nya adalah 1.5. Jadi sudut biasan, ini sudut biasan, ini simbolnya apa? Iaitu simbolnya adalah R. Okey, ini R. Jadi gunalah formula nombor 2 B tu. Jadi B sama dengan N sama dengan sin I per dengan sin R. Jadi sekarang ni kita nak sudut biasan iaitu R ni. Okey, kita nak R. Okey, jadi jadikan sin R tu sebagai ibu formula, ibu rumus. Jadi sin R sama dengan sin I per dengan N. Okey, I yang mana? Okey, ingat I yang ini.
JI ni dia mesti bersentuh garis normal. Ni garis normal. Ni garis normal. GN garis normal. Jadi sini berapa nilainya? Ni. Berapa nilai I kat sini? Nilai tu. 50. Jadi isi lah. Jadi sin R sama dengan, cikgu pergi belakang Jadi sin berapa? 20. Sin 50 bagi dengan N berapa? 1.5 tadi kan? Okey, cuba. Cuba cikgu nak berapa nilai R dia. Okey. Okey, buat dulu 2 minit. Cikgu nak nilai R Bawa belakang cikgu ni. Cikgu nak R, bukan cikgu nak sin R, cikgu nak R. Saya dapat jawapan 30.7 tu. Betul ke? 30.7. Okey, dia ada point tak? Belakang-belakang tu. Ada? Berapa? 30.71 something. Ambil 2 titik puluhan. Jadi 30.71 darjah Celsius. Ambil 2. Kalau banyak, ambil 2. Ambil 2 titik perpuluhan. Okey, jadi awak dapat nilai kat sini, nilai R kat sini, nilainya adalah 30.71 darjah. Tu nilai yang cikgu hijau tu, itulah nilai R dia. Okey, boleh faham Itu dipanggil sebagai sudut biasan. Okey, di belakang cikgu tu. Mana? Ni. 30.71. Okey, dapat? Boleh Boleh tak ni? Boleh. Okey, kita tengok sudut genting kaca pula untuk yang C tu. Okey, C tu cikgu padam sebab cikgu punya ruang tak banyak. Okey. Bagus. Okey, C. Sudut genting kaca. Jadi N sama dengan 1 per sin C. Kita nak C tu. Jadi sin C 1 per dengan N. N tu adalah indeks biasan tadi. Jadi 1 berapa? Jadi sin C sama dengan 1 per 1.5. Okey, cikgu nak nilai C. Cuba buat berapa nilai C tu? Belakang cikgu tu. Berapa? Okey, lagi. Okey. Bagus. Jadi jawapannya adalah bagus. Jadi 41.81 apa? C itu adalah sudut genting. Sudut genting. Jadi kena letak darjah kat belakang tu. Jadi belakang cikgu adalah 41.81. Okey, bagus Okey, cikgu harap awak faham lah untuk nak formula yang melibatkan indeks biasan. Okey, nombor 2. Kita tengok soalan nombor 2. Okey, bagus. Okey, nombor 2. Adam Zafril. Baca nombor 2 soalan. Rajah menunjukkan lintasan alur cahaya bergerak dari blok plastik ke udara. Kira indeks biasan plastik dengan laju cahaya dalam plastik. Okey, cikgu bagi awak 3 minit dulu. Cuba awak buat untuk indeks biasan. Lepas tu awak sebut je. Cikgu akan tulis. Okey, 3 minit. Sekarang 9.20. 9.25 cikgu nak panggil seorang. Okey. Indeks biasan plastik. Macam mana dapat indeks biasan plastik? Yang ini cikgu rasa nanti ramai yang akan silap.
Tapi tak apa. Tak. Nanti kita belajar pada kesilapan. Tapi soalan ni soalan yang trick sebenarnya. Dia simple tapi dia akan trick awak nanti. Okay, kita ada 52 orang kat sini 52 orang. Skrin belakang macam itu, awak nampak ke? Jelas tak? Jelas cikgu, tapi dia Jelas, cikgu. kecil sikit. Jelas ya. Okey, sebab cikgu tak ada share screen, maksudnya image cikgu tu itulah sebagai bahan presentation cikgu. Okey. Okey, Muaz Hadif. Ada ke Muaz Hadif tu? Pagi-pagi ni. 922. Ada ke ada. Bagus. Ikut saja je nak random ni. Nak tengok P. Okey, berapa nilai A tu? Indeks kebiasaan plastik. Sekejap. Okey. Tengah kira you. Okey. Uh, 1.64 you. Wah, bagus. 1.64 itu jawapan Muaz. Aku tak tahu betul tak betul lah. Nanti kita buat lah. Muaz dapat 1.64. Okey, ini Muaz. Okey. Cikgu pun tak tahu kan. Zahin. Jawapan awak apa Zahin? 1.64 je. Okey, 1.64. Okey. Kita cari lagi seorang. Kita cari 3 orang. Okey, Siti Aisyah Mariam. Berapa nilai awak? Jawapan awak? Sama cikgu. 1.64. Okey. Okey, maksudnya okey, kita tengok formulanya indeks sebab awak kena tahu kalau awak fikir logik formulanya n sama dengan sin I per dengan sin R. Okey, awak tahu I ni sudut 7. Okey, memang orang semua tahu bahawa R tu sudut 7. Tetapi dalam untuk hukum Snell, I ini mestilah diambil dalam udara. Yang ini dia punya main point dia, iaitu dalam udara. Kalau awak tahu tengok sini, awak akan cakap dia sudut 7. Awak confirm cakap sini I, sini R. Sebab apa? I tu sudut 7. Tapi dalam hukum Snell, ni formula hukum Snell ni, I tu dia kena ambil dalam udara. Jadi udara yang ni, jadi yang ni bukan R. Jadi ini sudah menjadi I, jadi sini sudah menjadi R. Sebab itu cakap soalan ini dia akan trick awak. Kalau awak tukar terus sin I per sin R, dia akan trick awak. Dia akan mengelirukan awak. Jadi I tu mesti kita ambil dalam udara. Okey, jadi N sama dengan sin 55. Okey, dalam udara. Bahagi dengan sin 30 darjah. Jadi akan dapat berapa? Dapat 1.64. Okey, belakang cikgu tu. Boleh faham Jelas
Ada soalan keluar soalan ni berjawab Boleh tak ni? Jelas? Okey. Okey. Kita tengok dalam laju cahaya dalam plastik. Maksudnya dalam plastik. Cuba buat dulu. Nanti cikgu cari. Nanti cikgu panggil seorang. Maksud yang B ni. Okey, laju cahaya dalam plastik. Cikgu bagi awak 3 minit. Guna formula apa cikgu pun tak tahu. Tapi dia kata dalam plastik ni maksudnya dia nak cari nilai V dia berapa. Nilai V dia. Okey, dapat nilai V dia. Okey, kita panggil seorang. Isyad, ada Isyad tak ni? Isyad tak tahu gimana Isyad. Ada. Okey, berapa jawapan awak Isyad? Nilai V berapa awak dapat? Isyad 1.83 darab 10 kuasa 8. 1.83 darab 10 kuasa 8. Ya, lebih kurang betul lah tu. 1.83 1.82 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey, betul jawapan Syad tu Jadi untuk itu soalan nombor 2, cikgu harap awak faham Ada yang dapat 1.82 ke 1.83 sama je lah. Darab 10 kuasa 8 meter per saat. Okey, untuk nombor 2. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Okey, nombor 3 iaitu soalan yang melibatkan dalam ketara dengan dalam nyata. Okey. Soalan ni dia agak trik kalau awak tengok kat sini. Dia agak trik sikit. Arisa, cuba baca Arisa nombor 3. Mana Arisa ni? Nur Arisa. Ada Nur Arisa? Tak tahulah. Lili Farisha. Ya, cikgu. Cuba baca soalan nombor 3. Duit shilling diletakkan dalam bika yang diisi dengan sejenis cecair. Apabila cecair diisi dalam bekas sehingga ketinggian 20 cm, imej duit shilling ialah 15 cm dari permukaan. Apakah kedalaman imej jika cecair dalam bekas ialah setinggi 25 cm? Okey, dalam kes macam ni paling senang ialah kita lukis. Okey. Okey, kita lukis, kita faham. Okey, contohnya bekas tu kita letak mak lah Kita letak bekas, kita letak satu bekas, bika. Okey, kita lukis Kita lukis. Okey, kemudian dia kata duit shilling. Okey, ini duit shilling Ini duit shilling. Okey, ini permukaan air. Okey, permukaan dia kata apabila cecair diisi dalam bekas sehingga ketinggian 20 cm. Maksudnya kat sini 20 cm ni nilai dalam nyatanya. Dalam nyata tu maksud dalam sebenar lah. D-nya adalah 20 cm. Okey. Yang ni. Okey. Tetapi imej duit shilling 15 cm. Maksudnya ni objek O. Tapi imej dia kat sini. 15 cm ni imej kat sini. Imej kat sini. Ini I. I kat sini. Dia punya nilai D kecilnya adalah sama dengan 15 cm. Tu awak lukis dulu supaya awak nampak. Dia punya nilai tu dia mesti daripada permukaan air atas tu Contohnya kat sini. Ni 20 cm, duit shilling kat sini 20 cm. Itu 20 cm D. Image tu kat sini, awak tengok tu kat sini. Jadi itu adalah nilai D-nya adalah 15 cm. Okey, kita ada dalam nyata, kita ada dalam ketara. Jadi guna formula kita boleh cari indeks biasan dia. Jadi pertama awak kena lukis, yang kedua awak kena letak formula dia. N sama dengan dalam nyata bagi dengan dalam ketara. Ini formula yang nombor 3 je aku rasa tadi. Okey, dalam nyata tadi awak dapat berapa? 20 cm. Yang ni 20 cm. Okey. Bahagi dengan dalam ketara
15 cm. Jadi awak akan dapat berapa kat sini? 4 bahagi 3. 1.33 tu. Okey, 1.33. Okey, awak tahulah indeks biasan untuk air ni adalah 1.33. Okey, boleh faham Okey, kes tu. Okey, sekarang ni dia kata apakah kedalaman imej? Yang ni. Maksudnya dia nak dalam ketara yang D kecil. Jika cecair dalam bekas tinggi 25 cm. Dia jadi 20 cm ni sudah jadi dalam ketara. Maksudnya kita ada satu bekas sini. Okey, air yang sama. Ini permukaan air. Sekarang ni duit shilling ni kita rendam. Nilai D ni berapa? 25, betul tak? 25 kan? 25 cm. Okey. Okey, sekarang ni kita nak kira berapa nilai dalam ketaranya, berapa ketinggian imej dia. Ni awak faham tak soalan dia? Sekarang ni tapi kat sini indeks biasan sebab air yang sama, nilai N dia adalah 1.33. Jadi sebab apa sama? Sebab cair yang sama, cuma kita tambah air saja. Dia akan jadi supaya nilai dalam nyata dia 25 cm. Jadi boleh dapat tak formula dia? Boleh kira tak awak? Dia dah lukis kat sini. Jadi formulanya macam mana? N sama dengan dalam nyata bagi dengan dalam ketara. Kita nak apa? Kita nak nilai D ni. Iaitu dalam ketara. Jadi D dalam nyata yang mana? 25 tu. 25 cm bagi dengan indeks biasan tadi 1 point berapa awak dapat dia? 1.33. 1.33. Jadi berapa nilai D dia? Saya dapat 33.25. 33.25? Salah so. 18.80 tu. 18.80. Jadi ketinggian nilai yang ni adalah 18.80 cm. Okey, boleh tak ni? Faham tak ni? Ya betul, 18.80. Okey, itulah dia punya dalam ketara. Okey, dalam ketara. Jadi cikgu rasa itu saja kita punya PDPR untuk subtopik 6.1 untuk pembiasaan. Cikgu harap awak faham lah bagaimana untuk kita nak guna empat formula untuk cari indeks biasan. Jadi itu saja untuk hari ini. Yang penting jaga kesihatan. Yang kedua, don't forget to subscribe my channel, like and share. Okay, sekian, terima kasih.